Allahu Akbar, siapa nak menyanyi malam-malam? Wih. Mereka diberitahu di bawah gua bewah ini dapat satu lagi gua yang bernama Gua Tok Bidan. Bermakna gua bewah ni berada atas gua Tok Bidan. Kuat dah mencari weh. Macam orang minta tolong kan? Aku rasa perempuan tadi lah, Blek. Perempuan ke? Perempuan yang siang tadi. Yang aku jumpa tengah hari tadi. Itulah aku cakap. Aku pun heran kau pergi panggil. Kak, kau panggil siapa? Dia bukan tipu. Yang betul-betul aku tengok perempuan tu kejam bila depan tu. Pernah tak korang lalu kawasan sunyi, tiba-tiba macam ada benda memerhati dari gelap? Di Malaysia, gua bukan sekadar sebuah tempat berteduh orang dahulu. Kerana ada orang yang menyimpan sumpahan, ada yang menelan manusia dan ada juga yang hilang bila air naik. Bayangkan suara perempuan bernyanyi dalam gua gelap di Kedah. Gua yang tenggelam bersama rahsia bidan tua, tulang manusia muncul tapi bukan milik acap yang hilang. Batu berbentuk kepala ular seolah-olah hidup dan gua yang hanya membuka pintu bila musim kemarau. Ini semua ada di Malaysia. Admin akan ceritakan satu persatu. Di sini terdapat 5 gua paling misteri di Malaysia yang ramai tak sangka. Nombor 5. Gua Kerbau. Gua Kerbau terletak di Bukit Keplu, Kampung Kok Diang Lama dalam daerah Kubang Pasu, Kedah dan berhampiran sepadan Perlis. Gua batu kapur ini dianggarkan telah wujud 200 hingga 300 juta tahun yang lalu. Ianya sunyi, tua dan seolah-olah masih menyimpan sesuatu di dalamnya. Orang kampung percaya nama Gua Kerbau datang daripada sumpahan Sang Kelembai. Kononnya seekor kerbau pernah disumpah dan bertukar menjadi batu selepas satu peristiwa misteri. Ada juga versi lain di mana kerbau yang kalah dalam laga kerbau dikatakan lari masuk ke gua ini. Tak lama selepas itu muncul batu besar di pintu gua, bentuknya seperti seekor kerbau sedang tidur. Sejak hari itu penduduk tak lagi berani mempermainkan tempat ini. Kalau masuk jangan bercakap besar dan jangan sesekali sentuh batu itu. Yang lebih meremangkan, gua ini pernah didiami manusia prasejarah zaman Neolitik. Artifak batu dan tebikar purba ditemui seolah-olah mereka pernah hidup lama di sini, sekitar 200 meter dari Gua Kerbau. Terdapat gua batu putih dengan lukisan purba manusia dan binatang di dindingnya. Penduduk percaya lukisan itu mungkin ditinggalkan oleh orang asli atau sesuatu yang lebih lama daripada itu. Namun misteri Gua Kerbau tak terhenti di situ. Pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin, gua ini dijadikan markas rahsia tentera Kedah ketika perang menentang tentera Siam. Dikatakan 70 hingga 100 orang boleh berada dalam gua ini pada satu masa. Ada yang bersumpah pada waktu malam tertentu, kedengaran bunyi langkah dan suara berbisik dari dalam gelap. Ini tempat orang lama. Hari ini, Gua Kerbau dibuka kepada pelawat, namun orang tempatan masih berpesan, masuk boleh, lihat boleh, tapi jaga adab. Allahu Akbar, siapa nak menyanyi malam-malam? Wih. Terdapat juga video oleh Gelap Malam Official yang meninjau kawasan Gua Kerbau ini pada lewat malam dan telah terakam suara aneh. Dikatakan ia adalah suara si puteri sedang bernyanyi. Terdapat juga komen pada video itu oleh Eddie Syahmi di mana dia juga mengatakan bahawa setiap kali lalu jalan Gua Kerbau itu memang meremang juga malam-malam. Nombor 4. Gua Tok Bidan. Gua Tok Bidan terletak di kawasan Tasik Kenyir, Terengganu. Sebelum Tasik Kenyir dibina, kawasan ini sebenarnya merupakan pusat tamadun awal manusia. Di sinilah Gua Tok Bidan suatu ketika dahulu wujud sunyi, terpencil dan penuh misteri. Ahli arkeologi pernah menemui alat batu dan kapak yang dipercayai berasal dari zaman Neolitik sekitar 10,000 tahun dahulu. Ini membuktikan manusia prasejarah pernah hidup dan berlindung di gua ini. Namun nama Tok Bidan sendiri sudah cukup meremangkan. Penduduk tempatan percaya gua ini dikaitkan dengan seorang bidan tua yang dikatakan menghilang secara misteri di kawasan ini. Ada yang mendakwa ketika malam tertentu bunyi macam orang merintih, macam suara perempuan tua. Antara 1978 hingga 1985, apabila empangan Tasik Kenyir siap, paras air naik perlahan-lahan dan akhirnya gua Tok Bidan tenggelam sepenuhnya. Kini tiada siapa tahu
keadaan sebenar di bawah air, artifak yang belum sempat ditemui, laluan gua yang mungkin masih ada, dan rahsia yang terkunci di dasar tasik tersebut. Gua ini tidak lagi boleh dimasuki, tidak boleh diterokai, hanya boleh diceritakan. Tapi persoalannya, adakah ia benar-benar hilang atau masih ada sesuatu yang menunggu di bawah air? Mereka diberitahu di bawah gua bawah ini dapat satu lagi gua yang bernama Gua Tok Bidan. Bermakna gua bawah ni berada atas gua Tok Bidan. Menurut video oleh Abang Zikir dengan 44,000 likes di TikTok, pintu masuk ke Gua Bidan tak dapat diketahui dan ada komen pada video tersebut bernama Azrin mengatakan bahawa yang terbuka mata batin sahaja boleh nampak. Jangan cari penyakit kerana tempat itu memang keras. Terdapat juga komen oleh Warisan Tok. Menurut cerita orang-orang perawat lama, di situ ada seorang Tok Bidan sebagai tabib zaman dahulu yang dikatakan tinggal di gua itu. Beliau mahir dalam rawatan tradisional, herba, urutan dan penjagaan ibu bersalin. Kini gua itu terbenam dalam air selepas pembinaan empangan kenyir. Nombor 3. Gua Kandu. Ada satu gua di Perak yang namanya selalu muncul bila orang sebut hilang tanpa jejak dan penemuan yang tak masuk akal. Ini kisah Gua Kandu terletak di Gopeng, Perak. Kawasan berbukit yang dekat dengan rangkaian gua terkenal seperti Gua Tempurung. Pada tahun 2019, ketika negara masih tertanya-tanya tentang kehilangan acap, tiba-tiba muncul berita yang buat semua orang terkedu. Serpihan tulang manusia ditemui di Gua Kandu dan apabila forensik sahkan, memang tulang manusia. Dan yang lebih menyeramkan, tulang itu digambarkan sebagai tulang lama, sudah reput dan masa itu ramai terus terdiam. Kalau tulang ini bukan tulang acap, jadi tulang siapa? Sebab logiknya begini, acap baru hilang beberapa minggu tapi tulang yang dijumpai macam sudah lama berada di situ. Dan akhirnya ujian DNA mengesahkan bukan milik acap. Itu yang buat Gua Kandu jadi makin misteri. Gopeng pula memang kawasan yang penuh sejarah. Laluan berbukit, gua-gua bersambung dan hutan yang tebal. Orang lama selalu kata, gua-gua di sini bukan sekadar lubang batu, tapi macam lorong rahsia yang boleh tembus dari satu kawasan ke kawasan lain. Menurut video oleh Ash Horror Story, di mana dia menemu ramah Azmi Jamsari dari Misteri Jam 12 Malam, di mana dia mengatakan bahawa nama Gua Kandu adalah nama orang yang hilang. Acap yang dekat Perak hilang kan. Okey. Kita pergi. Okey. Jadi bila dengar cerita orang apa semua, dia kata ada satu gua dekat sana, Gua Kandu. Kandu tu adalah orang yang hilang. Nama dia ke? Nama dia Kandu. Nama dia Kandu. Dan menurutnya lagi, sewaktu menerokai Gua Kandu, memang dia boleh merasakan suasana di situ memang lain dan terdapat kejadian seram ketika dia di situ, di mana sewaktu tim mereka telah memasang CCTV di beberapa bahagian di gua itu, terdapat kejadian aneh di mana satu CCTV di situ tak boleh berfungsi. Mungkin ada sesuatu dari alam lain yang tidak mahu mereka nampak. Nombor 2. Gua Sumpahan Batu 13. Gua Batu 13 Kuching Sarawak, tempat yang ramai tak tahu namun banyak misteri tersembunyi. Kawasan ini ada 3 buah gua dan nak sampai ke pintu gua kena berjalan kaki lebih kurang 35 minit. Masuk hutan sikit, makin jauh, makin sunyi. Yang paling meremangkan, dekat pintu gua itu ada batu yang menyerupai kepala ular. Bila lampu suluh kena tepat, memang nampak jelas bentuknya, seolah-olah ada sesuatu sedang memerhati. Gua ini pula dikatakan dijumpai pada 11 Jun 1986 dan orang kata gua ini ada aura luar biasa dan pernah ditemui barang penyembahan yang ditinggalkan di dalamnya. Legenda orang tempatan pula cerita pasal sumpahan orang tua dan batu-batu yang menyerupai bentuk manusia kononnya akibat sumpahan. Sebab itu bila korang masuk, rasa dia bukan sekadar gelap tapi macam ada berat dalam udara. Terdapat video oleh Larry di TikTok. Sewaktu dia melakukan eksplorasi di kawasan ini, dia telah terdengar suara seakan ada perempuan meminta tolong. Kuat dah menjadi weh. Macam orang minta tolong kan? Aku rasa perempuan tadi lah, Blek. Perempuan ke? Perempuan yang siang tadi. Yang aku jumpa tengah hari tadi. Itulah aku cakap. Aku pun heran kau pergi panggil. Kak, kau panggil siapa? Dia bukan tipu. Yang betul-betul aku tengok rumput tu kejang bila depan tu. Terdapat juga batu yang dirakam kelihatan seperti muka tengkorak dan dikatakan kelihatan sangat seram pada waktu malam. Walaupun mereka suluh dengan lampu paling terang, batu itu memang kelihatan mengerikan. Ini kalau bergerak ni aku tak tahulah. Dia rambut dia macam gondrong tau. Rambut gondrong. Dia kan wanita, perempuan. Kan? Perempuan. Nombor 1. Gua Taat. Gua Taat bukan gua biasa. Ia hanya boleh diakses ketika musim kemarau. Saat air tasik benar-benar surut,
Ketika air masih tinggi, gua ini seolah-olah hilang, tenggelam sepenuhnya dan hanya pintu kecilnya sahaja kelihatan. Keadaan ini menjadikan Gua Ta'an seakan-akan sebuah ruang rahsia yang hanya membuka diri pada waktu tertentu sahaja, menambahkan lagi rasa misteri. Di dalam gua ini, suasananya terasa luar biasa kerana terdapat stalaktit berbentuk silinder tegak seperti tiang bangunan buatan manusia, seolah-olah gua ini pernah direka dengan sengaja. Pada dindingnya pula kelihatan formasi unik menyerupai seekor kuda yang melekat, membuatkan pengunjung tertanya-tanya sama ada ia sekadar kebetulan alam atau ada cerita lama yang tersembunyi di sebaliknya. Selain itu, terdapat juga bentuk-bentuk aneh seperti gigi jerung, tulang temulang dan struktur seperti tiang yang kelihatan seolah-olah menyokong siling gua. Gua Ta'an mula diterokai untuk kajian sejarah pada tahun 1959 dan penemuannya mengejutkan para pengkaji. Pelbagai artifak lama seperti tembikar dan sisa makanan ditemui dan dianggarkan berusia antara 5,000 hingga 12,000 tahun yang dipercayai daripada kebudayaan Ho Bin. Penemuan ini membuktikan gua ini pernah menjadi tempat perlindungan manusia purba. Persoalannya, apa sebenarnya yang membuatkan mereka memilih gua ini? Dan adakah Gua Ta'an masih menyimpan rahsia lain yang belum terungkai hingga ke hari ini? Korang dah dengar semua kisah gua ini. Mungkin apa yang kita dengar ini bukan sekadar cerita lama, tapi peringatan kalau suatu hari nanti korang masuk hutan atau terpandang pintu gua yang sunyi dan gelap, adakah korang akan berpatah balik atau terus melangkah masuk? Komen lagi pengalaman anda atau kisah anda dengan gua-gua misteri. Komen juga idea video seterusnya.